Cek suara 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel kesayangan korang bermain Grow a Garden Hafifi Marzuki, the one and only guys. Jadi kita mulakan video kita hari ini dengan dah tentunya lah guys, dengan giveaway ni. Mana yang nak buah melon berharga 1 bilion ataupun 1 lebih lah, 1 point something, korang boleh join giveaway yang abang buat guys. Cara untuk join macam mana? Tonton video ni sampai habis, tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Lalu komen username korang dekat ruangan komen dekat bawah dan saya akan pilih pemenangnya, okay? Semudah itu guys, dan korang akan dapat buah harga 1 bilion dan 1.5 bilion. Hari-hari saya buat giveaway dan hari-hari ada pemenangnya, okay? Jangan cepat, jangan lambat. Korang yang penting komen username, okay? Okey lah, kita masuk kepada tajuk kita guys. Combo baru untuk cepat kaya. Combo apa tu bang? Kombonya adalah ini guys. Kombonya adalah combo haram, yang terlalu haram dan terlalu rahsia. Sebenarnya tak berapa rahsia, tapi saya baru jumpa ni. Mula-mula sekali korang perlukan ini. Korang perlukan pokok nektaton. Ini pokok nektaton, okey? Pokok nektaton ini boleh didapatkan di tengah-tengah ataupun di crafting bee. Korang kena craft dulu ni. Cara craftnya ini ni. Ni nektaton pokoknya ni. Korang perlukan cactus, 2 biji buah cactus dan biji benih dia dengan biji benih nectarshade dan honey. Itu dia, mudah kan. Nectarshade korang boleh dapatkan di sini, di queen bee ini tu. Di queen bee ini korang boleh dapatkan nectarshade. Ini dia biji benih nectarshade ni, ada dekat sini, okey? Sampai sini faham kan? Dan apa lagi yang korang perlukan guys? Yang korang perlukan adalah, oh my god, hedgehog guys. Ini dia haiwan yang paling korang tak suka kan sewaktu event dia. Sebab korang nak rakun, asyik-asyik dapat hedgehog, asyik-asyik dapat landak. Landak. Lepas tu korang jual kan, tiba-tiba keluar pokok nektaton. Dan landak ni sangat berfungsi dan sangat berkait dengan pokok-pokok yang mengandungi duri. Kebetulan pokok nektaton ada duri guys. Jadi tanpa basa-basinya saya terangkan dululah. Tanpa basa-basi, tanpa banyak cincong, saya terangkan. Kalau korang ada blood hedgehog, lagi function guys. Kalau korang ada blood hedgehog maksud saya. Sebab apa guys? Sebab ini saya tunjukkan dulu ni. Korang nampak tak ni? Kalau korang tak nampak, korang boleh zoom lah. Ataupun korang nak saya nak saya zoom guys. Aduh, tak boleh lah, susah lah, lambat lah. Saya baca je lah kan. Macam ni lah kan, lebih kurang dia macam ini. Grain all prickly plants. Prickly ni apa maksudnya? Maksudnya berduri. Dia memberikan tumbuhan yang berduri 2.03 saiz lebih besar daripada biasa guys. Itu dia. Lepas tu ada lagi 1.17 variant chance bonus. Maksudnya ada 1% untuk dapatkan mutasi-mutasi yang pelbagai, ataupun contohnya macam rainbow ataupun gold ataupun apa tu, frozen dan lain-lain lah itu. Itu dia, persen dia membesarkan buah dan memberi mutasi. Itu blood hedgehog guys, hedgehog yang warna merah ni ataupun landak merah. Kita baca kegunaan ataupun fungsi hedgehog landak biasa. Grand prickly plants 1.52. Alah, apa benda lah, saya nak cakap bahasa Inggeris susah guys. Bahasa Melayu terus lah kan. Ini dia akan memberikan 1.52 saiz lebih besar daripada biasanya. Bermaksud kalau saiznya contoh 20 kg kalikan 1.52, macam itu guys. Kalau 50 kg kali 1.52 bermakna dalam 85 kg, 80 kg macam tu lah kan, 90 kg. Macam itulah, saiz akan lebih besar daripada biasa. Itu sampai sini faham kan? Okey, yang korang perlukan itu dia landak. Lepas tu korang taruhlah banyak-banyak landak. Apa segala landak yang korang ada, korang letak je ni hedgehog ni kan. Okey, saya letak pam. Dah max je guys. Apa yang saya nak ambil ni? Saya nak ambil rakun ke? Ambil apa ni? Ambil inilah. Ambil dragonfly. Tak nak dragonfly, OP kan. Kita ambil inilah. Okey, saya ambil ini, pick up, dan saya letakkan landak saya tadi tu. Mana landak? Pam, landak. Okey, landak saya ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor landak saya letakkan di sini. Dan lepas tu kita akan cari trowel. Saya satukan dulu pokok saya guys. Saya satukan dulu pokok saya. Okey, pakai trowel ni.
Ambil pokok ini, lepas tu letak di sini. Okey. Dah satu kan macam tu kan. Lepas tu korang petik dulu. Korang petik sampai habis guys. Petik sampai habis. Petik sampai habis. Okey, dah confirm kan habis. Lepas tu macam biasalah menggunakan teknik master sprinkler. Letakkan master sprinkler 1, godly 1. Jangan membazir sprinkler guys. Ingat, membazir amalan syaitan. Korang taruhkan advance sprinkler 1 dan basic sprinkler 1. Ataupun 2, ataupun 1, 2 lah guys. Untuk lebih yakin kan. Katanya mitosnya untuk lebih yakin. Okey, korang dah taruh sprinkler macam itu kan. Apa lagi? Lepas tu pastikan landak korang dah ada kan. Okey, dah ada. Apa lagi? Korang log out dan tunggu 1 jam. Sebenarnya katanya patchnya log out dah tak ada function. Tapi bagi saya masih ada function guys. Serius. Sebab saya buat. Dah banyak kali saya buat macam tu. Lepas tanpa basa-basi korang log out. Okey, jom kita masuk. Let's go. Kita tengok. Oi, kebetulan waktu malam ni kan. Jadi kita tengok. Tu, bukti yang kita tinggal 1 jam bermakna masih boleh tu. Sebab apa? Sprinklernya masih menyala tu kan. Korang perasan tak? Tu kan. Tu, itu dia guys. Itu dia cuy. Nah, saya tak bohong kan. Saya tak borak guys. Memang betul. Siapa yang tak tengok video ni sangat-sangatlah rugi tu. Korang bayangkan. Kalau terkena mutasi tu, korang bayangkan tu. Itu dia caranya. Combo baru auto cepat kaya daripada saya Abang AP guys. Mana yang belum tonton video ni, memang sangat rugi korang. Diharapkan korang boleh share kepada kawan-kawan. Saya dah buktikan guys bahawa masa sprinkler dan combo sprinkler method campur dengan landak sangatlah berkesan dekat pokok ini guys. Nectathorn ni korang tengok sendirilah kan. Saya tak borak guys. Saya tak borak. Ataupun kalau korang tak percaya, saya boleh petik satu lah guys. Saya petik. Mana guys nak petik? Aduh, susah betul nak petik ni. Saya petik satu lah. Ni yang ujung-ujung ni saya petik ni. Gold ni kan, dia gold. Saya petik. Pap. Saya petik tu Nectathorn tadi tu. Okey, kita tengok harga dia jual Nectathorn. Mana Nectar? Salah eja lagi cuy. Nectar. Mana tadi yang gold tadi 46 kilo bangkit. Itu guys. Tu Nectathornnya 46 kilo guys. Tu. Okey dia. Kita cakap kat dia. Berapa harganya? Kalau korang tengok ini gold. By the way ni baru mutasinya baru gold guys. Kali 20 maksudnya base dia. How much is this? Tengok. 39 guys. 39 juta. Easy gaming guys kalau macam ini. Kalau banyak mutasinya memang korang tahu sendiri lah guys. Kalau banyak mutasinya korang paham sendiri lah kan. Saya bukan nak cakap apa. Itu gara-gara apa guys? Gara-gara combo-combo pokok landak tadi tu. Dah, jadi itu macam itulah. Jadi setakat itulah video saya tentang combo baru untuk cepat kaya guys. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, okey? Bye bye dan enjoy.